Podcast ini dibawa oleh EduDev Private Limited dan juga Street21.sg. From the streets to success. Dapatkan apparel Street21SG di TikTok dan IG @Street21SG. Dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDev di www.edudev.sg. Podcast kami disokong kuat oleh Goal Aspiration. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Podcast? Hey, what's up everybody? Hey, what's up? Apa khabar semua? What's up? Apa Welcome khabar? back to another Seperti biasa episode. aku Rascal MacD. Yeah. Dan aku Syarul, got to catch them all. Got to catch them all. Yalah, Dan aku Pokemon. is Luffy. One Piece. One Piece lah Cak. Peace lah Cak. One Piece lah Ji. Kita kena faham, kita sekarang dah tengah kemaruk card. Kemaruk Kira card ada lah, guys. card collectors. Kira suara abang-abang TCG lah guys. Trading This card is what games the- lah. what- Trading card. Trading card games lah, Trading Ji. cards lah. So korang kena faham lah pasal Yeah. kita punya enthusiasm lah kira. Tertiba lah. Okay. Tiba. Nari aku pula nak tanya kau. Yep. Siapa? Kau tanya siapa? Lu suar panggil siapa ni Ji datang Ji Nari Ji? Ini kita sudah panggil abang politik kita seperti biasa lah Yeah. yang pernah kita undang dahulu. Yeah. Yes, abang politik kita yang berasal dari Singapura tapi sekarang dia berhijrah ke Filipina. Okay. Sebelum korang tanya dia soalan kan, kasi aku tanya dia soalan dalam Tagalog. Tapi kau tak interview siapa orang tu? Sabarlah. Oh, okey. Kamu setakat apa? Aku tak faham. Asyiklah. Macam mana boleh tak faham ni? Lambat Sekarang tahun. Training Belum lah, belajar. Ji. Dia belum training lah Ji. Belum belajar. Kamu start ang Pilipinas. Aku langsung tak faham. Alamak, kau ni. Okey lah, kita kasih dia balik, tarik dia balik masuk ke Singapura lah. Yes. Kita introduce kan? Itu dia, tak lain tak bukan Abang Osman. Bakar. Lebih dikenali sebagai Khan. Osman Khan. Osman Khan, Yes. Welcome back to What Podcast ni episode. Kita punya podcast. Terima kasih. Yes. Hari ni kita panggil dia, kita undang dia bukan untuk berbual pasal politik, tidak. Alasan di politik lagi. Penat lah. Betul. So Dia hari kira ni Nari kita nak mengecam jugalah. kita sembang dengan dia. Sembang Tapi- tentang topik-topik yang akan kita kemukakan. Sebelum tu aku nak cakap, Yes. aku vote saya Untuk aku. untuk RDU tapi bukan kau punya. Okey. Tapi tempat kita RDU berada. Aduh. Cukup tu. Aku support. Voting is a secret. I don't give a shit. Tetap kalah. Voting is a secret Ji. Secret lu. Dia selit juga politik kan. Selit juga. lah. Baik. Okay, anyways. Okay, So okay. apakah topik yang telah disediakan atau disusunkan hari ni? Is Okay lah. Aku Aku ni nak cakap, nak mengata tak baik lah kan. okay. Tapi setelah aku tengok dia punya reels dengan dia punya full video Ji, Okay. Kau panas lah. tak panas Ji. Dia ni memang meminta Ji. Okay. Okay. Minta apa? Minta kena kasih left right up lah kira. Kena slam lah. Choke slam lah kira. Tapi macam dia cakap lah, korang nak cakap aku pun korang cakap lah, aku tak rasa apa-apa pun. Alright. So kita berbual pasal dia lah. Siapakah orang tu? Ni diorang semua panggil dia Bob T20 lah. Bob Sial T20, Bukimat T20 kira suara macam number Terminator kau tahu. Dia ada T20 dengan B40. Okay. Serius lah? 40 macam Apa saya tu? Lagu Terminator lah. Oh, Kan dia yang part tu kan dia nak turun masuk kat dalam air is it the lava. person atau orang yang liquid tu, yang T20 tu? T20 dia liquid. Liquid tu kan T20 kan. Betul. Dah tu bila Arnold Schwarzenegger nak mati kan dia Okay. Yeah. Tapi kenapa T20 ni? Okay. Apa pasal dia? dalam Malaysia punya cluster lah. Oh.
Tani lah. Tani. Gini stout lah. Tani Palestine, Tani lah. Gini stout. Kira dekat Malaysia dia ada level-level lah. B40 is the below 40%. Oh, 40% apa? Apa? tu lah. 40 below 40% yang low income. Oh. 40% of Malaysia are low income. 40% Is that low what it income. is? Yes. Oh. B20 is the middle income. B ke T? B40, B20, B20, T20. I see. Okay. T20 is the top. Kira gaji 10,000 ke atas lah. Oh, diorang classify macam gitu. Amat Memang atas, government ke apa? Government. Oh, government. Kira macam kau pergi supermarket B40. Dia under Rahmah lah. Kira everything is subsidized lah. Faham. For this tak. Macam Kau kat dah stop sini dia apa? duduk Malaysia je Macam kat sini Kau apa? man, kau T20. Aku T1%. T1%. Nampak? T1. So Nampak? Aku B1%. Bottom 1%. tapi nasib baik lah Singapore is Singapore mostly ada like apa? middle high income. In terms of middle ke low ni kira income macam kau classification people tau. You classified classification things tu Classified. satu benda tau. Tapi ni people manusia yang kau classify. Oh. Di Singapore pun ada tapi dia tak Dia tak ada label macam ada. itu. Ada label label tapi dia tak macam obvious sangat. I mean general word lah kan. General They used to word. describe. Dia pakai 3 je. Low income, Yes. middle income. Yes. General lah, is Yeah. generic. Yeah. Tapi So, ni sudah label je. ni sudah label bro. Ni label gila. Betul. Zal. Betul. I was about to say that. You label people sial. Syah. Habis yang apa, yang bawa tinggal bawah jembatan tu semua kira ada lagi tu label apa? lagi. Tu apa? tu under B40 lah. Oh tu Under the low income lah. Tu orang tak ada income bawa. langsung sial. Under consider dah under low, tak ada income lah. Oh, that shit man. Yeah, okay. Kan, Anyway. orang label macam gitu. Yeah. Apa? So come out this video lah that before this dia ada tai chi dengan DMA, DMA. Okay, yeah, that guy. Okay. the Islam whatever nonsense guy tu, Alright. dengan Johan siapa? Boxer Johan tu? mana ni? Yang Mak Rempit tu. Oh, Johan boxer. Yang Muay Thai. Betul. Oh, okay. So ini kira ada tai chi dengan si Johan ni. Pasal Johan cakap lah, dia ni is not having a healthy lifestyle lah. Okay. Walaupun Alright. banyak Johan duit lah. Johan cakap, okay. So he's not a good person to kau listen to lah. Siapa? Ni T20 ni lah, Bob ni lah. Si Bob ni Okay. lah. So kau flex kau punya duit ni semua, Right. tapi kau not doing a good flexing lah. Okay, alright. Member tak terima, member trip. Yeah. I saw the video. Aku dengar yang dia cakap, aku pergi doktor check apa. Okay. Tak ada kencing manis, tak ada apa. healthy kan. Gemuk tak semestinya aku tak healthy kan, betul tak? Which is dia tak salah juga. Dia Tapi kau dah tengok, sial lah kau dah tengok dia size pakai gitu. sial lah. Kau rasa dia tak ada darah tinggi ke Ji? Mesti ada. Tak, Dia ada boleh. kolesterol. Confirm, mesti Haji. ada. Tak ada. Scientifically dah proven. Yeah. Orang Is it? gemuk dia ada banyak lemak. No, but you boleh tak ada. Boleh gemuk and tak ada all this. And the only health problem is obesity. And obesity itself is a health problem. Dia cakap dia tak ada obesity Ji. Exactly. Aku rasa dia dah classify under obesity. Yeah, Dia it cakap is dia definitely, declare diri bro. dia aku tak ada obesity. That's definitely obesity. The obesity is a Gemuk. It's a health- gemuk. It's a health problem really. Yeah. Gemuk, Okay. kira gemuk. You can be you can be obese, but your cholesterol, your sugar level can be healthy, no problem. Okay, pasal kau punya makanan is just mess, betul. Right. But for you to declare yourself healthy when you are that size is macam apa tu, delusional lah. Oh, okay. To me Tapi dia lagi doktor check macam mana? Ya, Dia dah aku suruh check. pakai doktor je. I Claim je. recently Aku tak rasa Dia dia suruh doktor. pakai doktor je. just- Tapi no doubt kalau I mean dia sebagai seorang yang berduit, of course aku rasa health concern dia mesti into it juga. Dia Tapi dia akan selalu pergi check cakap juga. Dia selalu cakap dia berduit. Berapa banyak ni duit? Korang tahu tak? Kira So when they say 320 tu, Top top 20%. 20% of the country's wealth lah basically. kira dia paling kaya. Dia paling kaya dalam lagi kaya daripada Agong lah kira aku rasa. Syukri lah. Kira letak $1 million 1 million RM is for the top 20 and below
40 is basically 100,000 lah RM lah. So they Okay. count like that lah. So for sure we know that this guy got 1 million RM lah. Something like that lah. Okay. The top 20 Right. minimally lah. So based on that video that aku dah tengok, You watch the podcast as well? on the Okay. podcast lah, the full Okay. podcast lah. Aku tak tengok lah pasal Aku tengok juga the full podcast. Okay. Darah naik bro. Dah naik okay lah. Serius lah. Serius. Damn. Okay. Right. Okay. Is kau punya take. From the start, maybe the host was paid for him to be featured in his podcast. Yeah. Maybe Yeah. don't know who pay who lah. Then cara dia jawab, dia kecam juga tau orang kat Reta tu. Okay. Apa ni Reta? Dia cakap. Yang kecam siapa? T20 Bob kecam. Okay. Alright. Kereta. Then the host tu tanya, kau suka orang panggil kau Bob Okay apa, nama Mak Saleh apa? Okay. Kau boleh panggil aku Bobby, Bob. Ni kau nak orang panggil kau Mok? Bobeto. Macam gitu lah. Aku dengar part tu je aku dah trigger lah. Then dia cakap, habis orang tanya dia pasal kenapa kau macam satu hari berapa kali kau makan Mat? Bob, aku makan 2 kali je. Tapi tengok berapa banyak lah aku makan. Sambil dia bawa tu, dia keep fucking lick dia punya bibir sial. Okay. Dia macam gini, aku dah macam apa lancau sial. Yelah. Gini. Kau faham tak? Faham. So but macam like, aku tak cakap the way how he look from his point of view tu, dia ada kasih jawapan tu. Aku tak cakap yang everything is negative. Maybe that is cara pemikiran dia lah. Dari perspektif orang ada duit, orang tengah ada duit, Okay. belum ada apa-apa sakit. Alright. And dia cakap mak aku seorang doktor tau. Doktor pakar tau. Dia Dia gitu. Dia cakap Itu facts Facts lah. Mak From dia. him lah. untuk Doktor dia dia cakap facts lah yang both parents are doctor, specialist. specialist. Okay. Kadang apa yang mak bapak cakap, ada yang kau boleh angkat, ada yang kau tak payah angkat lah, kira gitu. Kira memilih lah. Selective hearing lah. Pasal orang tu was commenting about dari perspektif cara pemakanan dia lah. How you grow up lah. Aku orang kaya, aku nak makan banyak aku boleh makan. Tapi aku makan satu hari 2 kali. Kau makan berapa hari 1 kali? Dia tanya host dia. Okay. Kau makan nasi ada kuah tak ada kuah? Okay. Aku makan nasi berkuah. Okay. Cara dia berubah macam gini je. Tak perlu je. Kau makan nasi tak ada kuah tu untuk orang-orang pergi gym. Okay. Orang-orang yang pergi gym, kau rasa ada duit ke? Tak ada duit. Direct. Right, betul kan? Ya. Orang yang pergi gym tak ada duit. Okay. Belagak je ada duit, tapi pinjam kawan. Tapi bulan-bulan bayar membership apa sih? Minta kawan. Minta kawan. Pinjam. Membership. Pinjam kawan. Membership pinjam kawan duit. Okay. Aku mana ada masa nak pergi gym. Tapi kalau aku ada duit, bila-bila masa je aku boleh kurus. Okay, boleh. Sama je, aku dah berbual sama macam dia ni. Sama bro. Dari aku tengok Rizal sama. Aku dah macam Tapi kau ada buat research tentang diri dia yang dia ni betul-betul kaya atau sekadar hanya untuk okay, dia kaya ni bukan kaya as in naturally born ni fucking kaya lah. Okay. Dia kaya pasal dia forex ni. Okay. So ada tak menunjukkan yang dia flex dia punya harta dia ke, rumah dia ke? Ada tak video-video sebelum yang ni, based on that video yang dia record ni, dia viral. The first video dia buat tu is dia pakai baju kurung. Tengok, orang ada duit pun tak ada mati. Kau tengok, aku pakai semua berharga tau, tapi aku tak ada mati. Okay. Kira aku ada duit punya orang, dia cakap. Okay, setakat pakaian. Time raya lah, time raya. Alright. Tu dia, aku rasa dia ada flex duit ke apa. Alright. Wah. So from that video tu, ni Johan, Nadia Azman ni semua suara kecam dia lah. Okay. Which make him gain more attraction because of this. Yeah. Alright. So bila dia keluarkan kenyataan on that video yang forex ni tak haram, baru ustaz terus ustaz semua Slam lah. suara declare lah yang forex ni haram. Slam lah kira. Okay. Alright. Baru Tapi aku tak faham dari perspektif yang forex ni tak haram. Apa yang haram? Dia tanya gitu. Okay. Kau faham? Dia ada dua pendapat Dia lah. budak mentah lagi lah. Betul. Umur dia masih muda. Jadi dia punya pandangan tu time dia cakap aku kaya, dia punya kaya punya level pun
tak semana lah, aku rasa. Tak semacam Aku ada cari juga video-video kan. The only video yang aku nampak dia flex, whereby dia bikin satu video ni, satu couple tu macam dia tunjuk love ke apa, dia ni tunjuk love balik, then after that dia macam challenge lah kan. Lepas tu dia ni kasih dia macam a stack of money Okay. to the girl. Terus dia ni macam, the other couple was like, kira aku dah tak boleh bikin lah ni benda kan. Kira macam tu. That's the only video yang dia flex. Sure lah, okay. Lain daripada tu aku tengok dia dengan motor kapcai, dengan I saw lah ada video-video kan. Tapi tak pernah nampak Dan macam ada satu video dia bawa Ferrari Porsche bawa Porsche ni. Oh ada. Okay. Dan dia suaki. itu dia sewa ke dia punya? Aku tak tahu lagi. Dia banyak sewa so. Itu masalah. Dia suakilas ni budak-budak bawa motor kapcai. Okay. Yang dia kilas budak motor kapcai ni Hakim Stopa. Influencer juga kan. Influencer juga. Okay. So Hakim Stopa, aku tak tahu whether this video is really Content. curated or not. Hakim Stopa ni pergi dekat dia lah. Panas lah. Panas lah. Dan tu dia suruh campak balik duit dekat dia Hakim Stopa. Kau nak aku bayar kau lah. Dia suruh campak duit. From that video dia start viral. And dia declare that dia tak tahu yang at that point of time tu you was Hakim Stopa. So orang cakap, habis kalau bukan Hakim Stopa kau boleh suka-suka buat macam gitu apa? Dia ajak race kan. Ajak Dia ajak race. race. Lepas tu dia tak datang ke apa, Dia something like dia that. tu pergi tempat lain lah. So ni Hakim Stopa pergi dekat dia. So dah bising-bising tu dia keluarkan duit. Dia cepat, aku nak bayar kau apa? Aku boleh bayar kau sekarang. Dia campak duit kat dia Hakim Stopa. So Hakim Stopa ni is also a influencer in Malaysia juga. I see. Pasal nama dia Stopa? Pasal dia buat stopper. Dia buat Hakim Stopa. Hakim Stopa. Pasal mungkin nama dia Hakim Mustafa. Betul. More likely lah. More likely Mustafa. So Satu benda aku respect ni T-Bob 20 T-Bob 20 T-Bob 20 je. dah suara nama tu tau, Lime Shank tau, dia T-Bob 20. T-Bone je. dia ada cakap orang nak keji dia ke cantik, dia tak kisah. Itu aku respect. Because kalau orang tak boleh sakitkan hati kau tak boleh buat apa-apa pada aku. Iyalah, dia macam senyum ya, kira. Orang keji dia pun kau punya pasal lah. Dia tak affected baik lah. Betul. Iya. Dia confident lah, confident. Ya. Dia cakap apa when kau cakap pasal confidence juga, aku walaupun aku gemuk aku rajin. Ada orang gemuk bangun duduk kat katil main Mobile Legend, main PUBG. Apa salah orang gemuk tu sel? Apa nak masak? Apa salah orang yang main Mobile Legend? Just because you are making money. Aku orang gemuk tapi aku rajin. Aku banyak fikir ke hadapan. Orang yang gemuk yang duduk kat atas katil main Mobile Legend tu tak ada masa depan. Ya. Dia confident tapi boastful lah. Yeah, that is what people. Correct. And the host also is not fucking helping to like rectify the issue that he's a fucking boastful person lah. Bila dia jawab macam gitu, kau nak macam daripada kau ketawa. Aku tak tahu lah whether dia ketawa tu nak kenakan ni Bob ke apa. Kau dah tahu dia punya orang tak makan orang AJ apa, AJ kan orang. Dia bukan tak makan. Dia cakap kalau kau nak ejek aku keluar. Kira dia cakap gitu. Ada There's one part of it Dia dia dapat cakap. get affected a bit lah. Ya. 3 ke 4 kali. Oh, is it? Habis orang Dia tepuk kuat. Orang tepuk kuat kau threaten. Orang tepuk kuat. Macam dalam recording tu ada orang tengah tengok. Dan orang okay, tepuk tepuk kuat pun dia sound. Kira kau buat kelakar apa ni? Macam gitu lah pada aku. Okay. Then because of that video, satu member aku ni tag dia dekat social media. Okay. And commented, walaupun kau kaya, kau tak ada sakit, and kau boleh dapat chicks lagi lawa daripada Alif Aziz punya chicks. Ya. Alif Aziz bangun besok pagi, dia bangun tetap nampak konek dia. Betul lah. Nak kena Dia nak kena tunduk tengkuk tunduk sakit apa? sikit lah. Dia nak kena berlipat-lipat bro. Selah bro. Kena tarik lah kira. Kena tarik bro. Kuih lapis lah kan. Itu pun belum tahu dia boleh nampak tidak. Pasal dia butuhkan Ali Aziz je. Oh si. Pasal dia cakap Sarah Yasmin pun pernah ajak aku keluar. Habis tu? Sarah Yasmin semua orang dia ajak keluar je. Kau Betul lah. buat nama yang salah je.
Pelakon-pelakon, influencer yang lawa-lawa pernah DM aku dah macam Ada pun nama? tak ada pun. Tak, dia dah cakap tau yang siapa-siapa keluar dengan Sarah Yasmin ni kira standard dia lebih rendah daripada dia. Yeah. Pasal dia Lah. reject Sarah Yasmin. Dia reject Sarah Yasmin. Sial Dia lah. cakap dia. okay. Dia cakap, Sarah Yasmin minta aku per IG. Dia DM aku, ajak aku keluar. Aku reject. Dia bukan level-level aku, sial. Damn. Walaupun dia pernah keluar dengan Ali Aziz, tu member aku terus Cakap pasal walaupun kau kaya, walaupun kau tak ada sakit, besok pagi kau bangun Ali Aziz, kalau bangun berdiri tetap nampak kuning dia. Kira pedas lah. Itu kira pedas slap lah. to your fucking face ya pada aku. Walau macam mana kau tak makan orang ejek pun, itu kira satu penamparan lah kira. Betul. Iyalah. Tapi dia boleh cakap. Tapi kau belum tengok aku punya panjang. Apa? kau Kita rasa sihat kira. kau rasa orang macam Aku gitu, sihat, kau panjang. rasa orang gitu panjang ke? Mana tahu. Dia tahu. Mana tahu dia cakap. Dia boleh cakap apa? Pasal dia world apa? All the way world apa? Aku tak payah tunduk pun, aku tengok straight aku dah nampak. Apa? Aku tengok kat cermin pun boleh nampak sial. Aku tak payah tunduk. Tak tunduk pun. Kita semua kena tunduk Syul. Ali Aziz pun kena tunduk Syul. Alivia pegang 3 jari, aku pay segenggam je. Segenggam setia. Tebal tau. Yalah. Mana tahu. Okay. Kalau part tu dia nak So after he's bragging, putul lah. After he's bragging, dia orang panggil so-called the chicks lah. Matai dia lah. Hati dia lah. Dia aku nampak satu video tu dia tunjuk. Lawa mati dia lawa. Lawa je. Kan? Jambu lah kira. Jambu lah. Okay. Tapi kau punya statement kira macam before that kau cakap aku boleh bayar siapa-siapa yang aku nak ajak keluar. Betul. Kau suruh pakai tu statement. And aku ada banyak skandal. Yeah. So kau bayangkan kalau matai dia ada kat situ, takkan dia berbual macam gitu. Betul. Yes. It doesn't make sense lah untuk aku. So Betul. apa korang punya assumption? Okay Man, kasih kau dulu kau punya assumption lah. Aku kalau cakap aku rasa dia nak tunjukkan pada matai dia lah yang dia nak keluar dengan siapa-siapa pun boleh. Sekarang dia dah Power satu play lah. Power play lah kira. setia pada satu lah kira. Setiap pada satu lah. Konon lah. Okay. So that's why dia cakap aku nak keluar dengan siapa-siapa ke nak bayar siapa-siapa pun boleh. Cuma aku dah tak buat lagi. Itu ajak dia. Kira teguran halus kepada matai dia yang jangan queen control aku lah. Mungkin Maybe mungkin. atau maybe dia nak cakap dengan mati dia, you tak payah worry lah pasal I dah setting dengan you lah kira. Okay. Faham. Ya, Untuk aku, it's a possible. untuk aku dia bayar sial tu perempuan, dia bayar sial. Confirm lah. Aku Aku nak bikin konten lah. Jom lah kau ikut aku bayar kau RM50,000 lah Aku tak untuk rasa this. dia bayar lah. Ha? I mean perempuan naturally dia attracted to money apa. So Siap. you don't need to pay. Money Perempuan will come to you. iyalah, money is one thing lah. Tapi untuk aku macam dia cakap cara perempuan tu cakap kan, dia tak ada, pada lelaki lain dia tak ada apa, dari keikhlasan. Dia tak ada pada lelaki lain, yang apa yang dia nak tu tak ada pada yang lelaki lain. Keikhlasan. Habis dia kasih A+ punya kira effort. Effort apa je? Dah jadi matai dia mesti nak up sikit. Tu dah jadi matai apa. Pada aku macam pada aku is it looks fake aja. pada aku is betul apa kau cakap, betul apa kau cakap. So dia both matai and perempuan tu kerjakan duit. Pasal dia jadi matai, dia dapat duit juga. Yes. Betul tak? So Okay. she just need to pretend all the while just to get whatever she wants lah. Dia nak Actually aku tak ada isu tau. Sebab aku macam taruh diri aku, macam bukan diri aku, kira kalau aku bayangkan dia punya situasi dia, kalau dia tak kaya, keikhlasan dia takkan pergi jauh je. Kalau dia tak kaya, keikhlasan dia tak pergi jauh je. betul, perempuan tu takkan ada. Betul tak? It has to be the money must come in first. Ya. Kan? Baru, Betul. Aku tak ada masalah tau kalau perempuan tu suka lelaki ni pasal dia punya duit. Okay. Because that's one of the ciri-ciri kalau perempuan nak that's cari normal suami, lah. Betul. keturunan mesti baik, Betul. mesti nak ada harta, rupa. Lagi satu aku tak tahu apa, aku lupa. Tapi ni sunnah. So kalau perempuan suka lelaki Sunnah. pasal duit, tak kisah as long as dia tak gold digger. Gold digger, okay, apa bezanya apa yang aku tadi cakap tu dengan gold digger? That person can be gold digger also what?
Ya, betul juga. Okay, salah satunya macam let's say aku ada girlfriend Okay. Aku ada girlfriend. Aku tahu banyak dulu aku pun kira high player lah bawa Porsche ni semua kan. Right. So naturally people are attracted. Okay. Tapi there's a difference tau. Aku ada kenal ramai kawan wanita kan. One is they will ask you to buy things. Okay. One is they want money for security. Okay. That they are terjamin kalau kahwin dengan aku. Right. Future tak payah nak kerja keras-keras. Right. So that's natural. Okay. Tapi yang unnatural ni, yang gold digger ni, yang nak kenal dengan aku pasal nak beli-beli barang. Alright. Diri sendiri. Jadi natural lah kalau perempuan suka kita pasal kita ada banyak duit, tak apa. Pasal there's one girl, I tell them, dia cakap dengan aku, banyak sih orang kawan I yang cakap I ni kerja you pasal duit. Aku cakap, kau jangan bimbang. Kau cakap dengan kawan kau, it's natural, right? Women go after security. Correct. Tapi yang tak baiknya, yang ada yang lain-lain tu nak engkau pasal nak beli barang. Dia tahu kau mampu. Macam dari perspektif aku, based on yang Ai cakap, baby, untuk dari perspektif aku tengok husnuzon punya part lah, that kalau I think maybe 80% of perempuan, kalau let's say si Bob T20 ni cakap, aku bayar kau fikir aku apa sial, kau pergi sundan ke, kau pergi pelacur apa, nak bayar satu kali kau bayar gitu untuk kasih kau, put kau nice words. And maybe the 20% like Osman cakap lah, asal aku nak ambil one time payment only sial, where aku boleh just act to be your, berlakon jadi perempuan kau, sentiasa dapat duit apa. Yeah, that's why. Okay, I mean? Can be. Maybe Long term for lah, now maybe long for term now she can say ikhlas lah. Maybe because that will probably go into the category of gold digger lah. Kira dia punya intention just to, kalau dia punya intention is to stay dengan ni T-Bob ni pasal nak barang bag, then bag. gold digger lah. Tapi kalau dia punya intention tu Bob nak kahwin. boleh nak kahwin, boleh menjaminkan dia punya masa depan, that one is not gold digger, that's natural. Yes. Women are more attracted to macam security kan. So Betul. So aku rasa maybe dia, aku rasa dari perspektif perempuan tu pun dia tak expect ditanya soalan about Bob lah. Pasal aku rasa ada time tu pun dah tengah panas juga. Bob suruh kasih jawapan, kira macam kau pergi pasal lah, kau nak fikir pasal aku apa kan. This is apa yang aku fikir lah kan. Dia cakap forex ni tak haram. Mana apa yang part haram? Kau cakap aku apa yang part haram? Macam gitu lah. So host dia pun was trying to make him a laughing stock. Pasal bila host tu ketawa, kau dah ketawa kau minta maaf. It's tak natural. Tapi aku rasa host dia a bit macam kurang ajar sikit lah. Aku pada pandangan aku lah. Pasal aku tengok tiap-tiap kali ni T-Bob jawab, jawapan dia macam pada aku, ni world gila sini. Yes. Tapi as a host, kau ketawa, that means kau tak respect kau punya. You don't respect your guest. Bila dia ketawa 3-4 kali, aku cakap kau macam a bit macam kurang ajar lah. But man, if let's say Bob was in front of you and he give you that type of answer, kau rasa kau boleh hold that laughter macam, unless we are friends, aku boleh ketawa. But we are not friends, professional aku setting, tak boleh ketawa. Tapi aku ajak engkau apa Aku boleh relate. Aku boleh, kalau aku to be the host, aku akan ketawa juga saya. Dia punya answer tak kelakar. Dia punya answer is just boastful tau. exactly. Boastful, kau lah. kau tak payah ketawa. Yalah. Tak, dia punya boastful tu macam buat kau fikir, ini betul tak betul, saya legit tak legit, siapa yang kau jawab ni. Macam kau jawab ikut sedap kau, atau kau rasa benda ni really, kau rasa benda ni is mampus apa orang nak cakap lah. Macam gitu. At best dia punya answer selalu aku tengok tak justify. Macam dia cakap dia IB kan. Lepas tu dia punya host cakap kau earn commission from people who lose money. Tapi dia punya explanation tu tak match. Kira dia punya ada loophole lah, ada loophole, dia tak dapat cover. So dia punya explanation tu, so boleh tahu dia world juga lah. World peace lah. Tak ada bila dia cakap, orang cakap tapi Bob, duit tak boleh beli kesihatan tak apa. Tapi dia jawab apa, aku ada duit. Kau kalau tak ada duit, kau sakit, macam mana kau nak bayar bila kau kat hospital? Government Aku kalau sakit aku boleh bayar. Aku nak kurus pun aku boleh bayar orang. Cuma aku belum masanya lagi lah aku nak kurus. Aku masih busy mengejarkan duit. Itu dia punya inilah goal sekarang lah. Yalah, like maybe Osman say lah, maybe he's still young. Yalah, very young. Kau tengok dia punya answer pun kau tahu that, you know, he doesn't bother about he's still whether, young. dia tak bother whether dia is right
or dia punya answer ni bodoh, or dia punya answer ni kira macam mangkuk punya answer, dia tak border. Dia punya jawapan pun tak dapat justify dia punya action. Tapi dia tak kisah. What I can say at the end of the video yang aku tengok ni, dia ni dia punya self-esteem kira low babi lah. But he's trying to justify himself that. Okay, apa daripada kau punya ni remarks aku rasa probably dulu dulu masa time dia tak ada duit, probably he gets a lot of rejection. Probably dia low self-esteem. Kena bully. Yes, kena bully. Tapi sekarang, pasal aku pun ada member macam gitu juga, yang dulu sebelum dia ada apa-apa, dia gemuk, so dapat rejection banyak. Pok lama lah. Tak, psikologi ada. Aku ada baca ni psikologi. Diorang cakap kalau orang with low self-esteem, dia akan ketengahkan benda-benda yang yang dia kena dulu lah. Kira macam sekarang ni dia ada duit kan, dia akan kedepankan ni benda. Dia punya Because front lah. dia punya flaw. Hasrat dia tu. Yang dia gemuk ni semua, dia akan tak kisah aku ada duit apa, aku ada duit, engkau ada. Dia tangkis dengan macam Correct. So aku rasa life dia is about like that dulu. Which is So sad now dia ada duit kan. It's actually a very sad it's revenge time lah kira. and it's actually a very sad thing that what he's going through lah. Aku kesian kat dia. Tapi dia tak ada kawan macam to make him realise that. That's the thing lah. Pasal apa yang Ayi cakap ni betul. That's my view actually. Kan. Yang kehidupan dia ni, dia tak ada kawan aku rasa yang boleh advise dia betul-betul lah. Tapi kalau ada duit, ramai kawan yang akan datang. Ramai yes man lah. bro, kau pun kenal kawan kita yang about the same size as him kat sekolah dulu. Dia tak ada saya macam gini. And Ada duit tak? Ada duit tak? Tak ada duit dah. Tapi ada lah kalau asset dia ada lah. duit, Dia ada asset lah. But I mean, Happy go lucky lah. no, my point is macam kau cakap kawan lah. Pasal dia ada kita. Aku dengan aku punya circle of friends yang berkawan dengan dia, kita tak pernah kecam-kecam dia. We treat him as our own. So he grew up To be a better man lah. to be a good person lah. He's a good, very good person lah. So bila aku tengok si Bob ni, macam there must be something going on lah. Apa yang dia pernah suffer lah dulu, which is kesian lah. That's why aku cakap kesian. Tapi siapa tahu pasal dia punya case yang dengan matai dia sekarang dengan adik matai dia. Apa kes tu? Aku ada dengar Tak juga. tahu. Aku cari tempat online tak dapat. Tak ada Sekejap, adik dia Dia punya matai sekarang ni, dia dulu pernah ada affair dengan adik dia. Matai. And then they say it's now no problem. Sekarang aku dengan kakak dia pula. Dia cakap Dia dengan kakak dia ni. yang ni kakak dia kira. Ni kakak Oh, matai dia, adik dia pernah matai. Yeah. Tak ada masalah, okay lah. Sekarang dia tengah dengan Tapi kakak macam dia. ganjil Tapi lah. at the same kan? time ke apa? Tak, different time. Cuma different time. Dah break ganjil lah. kan. Kakak dia willing to Sebab tu that statement itself membuatkan aku fikir that this is just a content je. Betul. I was about to say that also. Dia macam Tapi dia punya answer tu betul. Ni betul. Alah, Macam betul. It's betul lah. really betul punya story. Kalau aku jadi perempuan tu, aku will say, kau tak payah berbual pasal adik aku begini. Kau dengan mati, kau pernah mati dengan adik The aku ni woman semua. will have no say because he has money. It's always like that. Dia Masalah. lagau je semua. Pada aku this is all fake lah. It's Fake. fake content. Fake, Aku rasa That's why betul je. Aku tak betul part betul dia is the stories. The boastful lah. It can be true stories that he's using it in that content. Okay, just to make it believable. Bila kau lie, the truer the story is, the better the lie. You understand? Okay, but the host ni legit ke tidak? Again, a proper host ke? Because host kalau ni diorang come from host yang macam anyhow so kan, that means probably kena bayar. Tak, dia dah ada Establish lah. Establish host, lah. that's why dia punya content yang host ni, aku pernah nampak dia punya reels. It's proper. Proper. It's nothing like this. They invite Ustaz, they invite si Johan Johan inilah fighter ni. I mean, worst come to worst is basically diorang dah discuss beforehand. Kau punya story yang kau nak bilang aku ni ini aku tak boleh control diri aku lah. Aku confirm aku ketawa punya. So that will be the baseline of the interview. Probably, yeah. That's fine. Okay. So the host and the show is legit lah, basically lah. But the guy itself, his story, his content, for me is all made up lah. Made up Aku pun rasa It's itu, just to rage bait people lah, and it's rage baiting people And lah. his content is mostly all about rage baiting je. Yalah. Aku rasa setengah-setengah lah. Ada Setengah-setengah paid, lah. ada tak. Yeah. Ada for content, ada betul-betul punya. Because again for you to rage bait people and then to tell your story whether it's fake or not, kau mesti ada certain elements yang okay,
ni hidup aku dulu, atau ni apa yang aku go through, cuma aku tambah-tambahkan sikit, aku worldkan sikit, kasih dia panas, kasih the main motive exaggerate. Main motive is just to rage bait people. Ya, betul. And the host also akan play a part, cakap apa yang kau cakap kau akan release, confirm orang mesti trip confirm ini confirm apa? Ya, It fucking works ya. Ya, betul. But Betul. apa yang aku upset is that dia ni kau dah rage bait people satu, okay fine, it's your content lah, okay, tapi kau jangan langgar apa-apa, macam kau jangan cakap benda ni tak haram lah, forex tak haram lah, habis Tapi again, that is riak dia punya idea. Habis Exactly. dia punya pendapat dia. Again, and then the story about him doing forex is true, maybe true, and then dia bawa Porsche, whether it's rent or not, it's true also. Yeah. You know, dia langgar ni Hakim Stopa, it's true also. Sebab ini benda forex pun kita pernah berbual juga topik ni dulu. Forex. Haram tak haram. Whether but it's just that dia himself, dia content chaser. He's just there to create content just to up his profile. Itu je lah kan? Tak, tapi kalau buat macam ni pun dia tahu pun dia bos macam ni ataupun dia langgar semua, dia tak kisah. Betul. Dosa bro. Dosa bro. Dosa kan? That's Dosa. what pisses me off. That's what pisses me off. Kau buat ni just semata-mata untuk dapat attention. Views, yeah. What the fuck sia? Macam Kalau aku nak panas-panaskan benda tapi touch on agama yang macam boleh, walaupun aku tahu salah, dosa kan. The problem is What actually Sama. yang salah? Apa yang salah dia? Yang dia tahu forex haram, ulama-ulama dah cakap, tapi dia justifikan tau. Yang Justify benda tu, saying tu aku punya halal. Regarding about that, pasal aku pernah juga dengar ustaz cakap, setengah ustaz cakap forex ni tak haram. Siapa? Pasal ni benda kita berbual man. Tapi dia punya answer tak answer kepada dia tu cakap Betul. kau punya duit datang daripada orang yang kalah. Dia tak ada good answer for that. ya, dia punya orang masa macam pergi mampus lah orang yang cakap apa Bukan kan? Yalah, pasal ini bukan datang daripada orang kalah. It's about kau putting the money juga. And then Everyone is actually putting the money Ya. to earn something. Is either dia kalah atau dia ni kalah. Betul tak? So Tu kira dah judi aja. tak juga dia bukan, it's not about, kalau judi is about maybe apa diorang punya term yang scary diorang pakai. Ada dia punya term lah. Actually forex or rather stock exchange is not fully about people losing money lah. It's not fully. Ya. Tapi macam apa yang dia jawab tu, macam Osman cakap, But because Dia if that's the logic, then aku ni buat business, aku nak jatuh je lah. Jadi somebody can buy my shares and then they earn, and then aku split half-half. Dia macam gitu-gitu punya konsep, kau faham tak? It cannot Jadi be- it can be that angle, it can be this angle. Ada setengah ustaz pendapat macam itu, ada setengah ustaz pendapat macam ini. tapi kebanyakan ulama memang dah cakap haram. And dia sama perspektif daripada rokok lah. Maybe dia punya ulama is 20% T20. T20 lah bro. 20% aja yang Tapi cakap. again, kalau kau cakap rokok pun again, kalau kau cakap ustaz ni cakap haram, tapi kenapa orang yang makan banyak gula dengan garam ni kau tak cakap haram? Betul. Asal merosakkan diri apa? Itu pasal aku cakap dari Ada yang baik punya. Your body needs gula. dia Iyalah. ada atas aku cakap kebanyakan cakap is haram and certain cakap is makro macam rokok. So dia It's the same, but simple. Dia kalau kebanyakan in then you that have to follow the majority, not the minority je. tak boleh majority. Tak boleh. Tak boleh. Macam gitu. Macam let's say kau cakap Majority ulama lah. alah Tak boleh. Actually tak tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Pasal kalau kau cakap majority, sekarang kita go for ahli sunnah wal jamaah. Kira sudah dalam lagi dalam lagi stop ni. Tapi okay, Dalam. bottom line is setiap country atau setiap society we follow fatwa. Tak semestinya ahli apa? Ahli sunnah wal Ada jamaah. dia tak tak boleh pakai semestinya. Saudi punya Ahli fatwa. ahli apa? Ahli apa? Kena Ahli pakai fikir. negeri. Ahli fikir lah. ahli sunat. Ahli sunat. Ahli apa? Ahli apa? Ahli apa? Ahli apa? ahli setan lah. Ahli apa? Kita ikut fatwa. Again, yalah. Exactly. But then So again we In his ikut own fatwa. country lah kan. Exactly. So kita ada MUIS, kita ikut MUIS punya fatwa. Fatwa MUIS cakap rokok haram. Fatwa MUIS tak cakap forex haram. Yalah. exactly. Tapi macam in Malaysia
Memang dia dah cakap tu forex haram. Siapa cakap? Ustaz lah. Ustaz, tapi dia ikut fatwa tak? Ya. Fatwa lah. Mana tak? Ikut ini, Ikut fatwa, ikut government yang punya fatwa. ni. Government punya fatwa. Perpadanan bro. Bukan Sorry, cakap okay, ustaz wait. individual bro. Jakim. Sorry to say. Jakim. Sorry to say kalau kau cakap ikut government punya fatwa, Betul. dia punya fatwa pun Kau tak No, boleh you cakap have- kau betul, tak boleh tak boleh cakap cakap gitu. salah. Alah, cakap, ya. No, say that. Sebab tu. Ini dah. discussion Kita cut dia kan. I can tell you also, in Saudi also you won't say, because all countries using playing stock. Ya. All countries. Ya. Saudi jangan cakap lah, dia orang ada PIC dia orang. Ya. Fuck you lah. Bye. Kita cuba try kita cuba try ni fatwa daripada Singapore ni. Ada satu fatwa tu mengatakan kita boleh donate kita punya Kidney. apa-apa Organs lah, organ. organ. But we know kita tak kalau kita tak boleh operate badan kita. Dari Betul. perspektif Islam So, lah. Betul. We have to follow ke tidak ni sekarang? Betul. Follow Tak, Diorang tanggung lah. that's the thing. Itu again. Aku pun ada debate. Tu pasal dia dalam mendalam. Bro, ustaz aku cakap haram saya. Haram, Tapi government, hospital, fatwa tak cakap apa-apa. Yeah, exactly. That's why I said diorang kata, diorang tanggung lah. Sebab ada yang menyatakan, okay, for example, orang ni tengah sakit jantung segala apa, kau dah nak habis kau punya nyawa, okay, kau dah tahu kau habis nyawa ke, kau dah mati apa kan, kau punya jantung kau punya hati ni digunakan untuk kebaikan ni. Kau jasad kau dah mati. Roh kau takkan disoal mana hati kau. Takkan. Memang tak disual. Tapi kau Sekarang diwajibkan untuk balik ni untuk kebaikan ni. Yeah, I know. But kau diwajibkan untuk balik sempurna je. Kita nak mandikan mayat dia kena pelan-pelan. Apalagi kalau kita scrape di badan. Okay, sabar. Sebab tu. Sebelum kita merumitkan Dah lari topik. Kan kira sudah ahli Butuh lah Bob. Ni semua kau punya pasal lah. Sial. Ehwal Islam lah. Ehwal Islam. we just agree Ini to this. T20 pasal lah ni. Lari konsep. Kau lari bro. Again lah, I mean kita bukan cakap mana yang betul memang Betul, salah. betul. Okay, Ni pendapat masing-masing. Ni pendapat masing-masing. Right? Okay. So aku punya orang, aku the type of, aku tak suka menghukum. I leave everything to Allah. Yeah. Okay. I think that's the way. So when Allah say return back Allah One Piece, cakap ke One Piece? Mana dalam Al-Quran mana? of course lah, One you Piece mana? apa anime? macam cakap lah, you are not allowed to take out anything. Again, itu based on Dia- satu ayat. Tak, dia Kau hurt. tak baca the whole. Dia hurt the mayat. Kalau kau Tapi dah kita kena Cucuk mandikan tak rasa. pelan-pelan tau, pasal Ya. mayat tu sakit kan. Ni apa lagi kalau kita belah tu mayat. Betul. Tapi dia okay, macam for example kita kena cucuk, kita abuse, kita apa, lepas tu dia injection tak rasa apa, lepas tu dia tak rasa apa, betul tak? So sama juga macam that situation juga. Tak, dah Dia mati kita rasa. bawa- dah keluarkan, dah pindah. Tak boleh. Sekarang Kau tak boleh. Dia kalau dia try to justify kau sampai malas tak layan je. Tak boleh. We talking about pakai tak boleh Syul. pasal ada istilah bila kau mandikan mayat tak boleh berkasar apa. Tak boleh berkasar tau. Sakit. Kau tak boleh ganyar ke apa gitu kan. Bukan kita cakap literally the physical being there tu is rasa sakit. Ada dia cakap. The roh yang rasa sakit. Tapi Ai try to justify dah abuse, dah mati, benda tu tak rasa apa-apa. Yalah. Also make sense also lah. Cuma we are talking about the roh tu yang Ini kira Tapi itu again apa yang korang cakap is spiritual. Ya, Kan? spiritual. Tapi There's in no terms of- macam proper definite answer. okay. Okay, aku cakap dengan korang kalau kau nak use that, fine. Okay, tapi letak dalam masa darurat, masa dalam kecemasan, kau dalam war, macam mana kau nak pelan-pelan, macam mana kau nak bersihkan betul-betul? Dalam war So there Ji, are exceptions. dalam luar pula. So okay, I'm going to stop you there. So I will accept whatever you're going to say. Why? Because there are exceptions. So Correct. that is why the fatwa is there. Ada satu story ni, Rasulullah menangis apabila one of the punya sahabat punya hati kena kunyah dengan salah satu dia punya enemy. Yes, correct. Kenapa? Pasal Rasulullah tahu dia Kunyah. Tu kunyah je. Tu kunyah lain. Okay, Jadi ada dia punya dalil-dalil Ini juga. kasih orang Aku- kegunaan. Okay. Kunyah lain. So I'm trying to say also is based on fatwa lah. The fatwa is based on exceptions. Okay. Sebelum aku tutup ni episod, sebelum kita melirit, kan?
Macam Ayi cakap kan, Roommate kan. talking about donating your organs. Kalau kau mati kau akan donate? Tak. Kau? Aku will. So kau InsyaAllah. So when InsyaAllah bergaul lah, insyaAllah. When kau pass away, before you pass away, you tell to your partner or what, I mati, jantung I, mata I semua you kasih orang. Kalau ada perlukan lah, kalau Tak, ada sekarang dah auto. keperluan. Kalau kau tak keluar, kau tak nominate kalau kau tak nominate to go out from this auto inclusion, automatically you'll be Dia company. kasi- Unless kau ada sakit lah. Ya. Yeah. Unless kau sakit. Yes, correct. Aku dah declare dah. Declare tak nak kasih. 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 Aku dah declare. Pinjam mata. Ni lah. Tapi memang tu begini tau. Kira dream lah, dream Kira soal dream lah. Itu kira nak guna fikir 2 kali. Nak guna kan fikir 2 Aku kali. gini tau. Kira macam dah tengok kiri, tengok kanan. Kau nak placing macam mana? Sial lah dulu. Kalau T-Bob macam mana dia punya badan? Siapa nak pergi ambil dia organ? Siapa lah? Kau nak XL ke kau nak L? Tapi based on what I know macam wife aku pernah cerita, let's say someone donate a heart to a person, paling kuat dia paling lama boleh survive pun 6 years 6 months. Alhamdulillah. Pasal Kalau 6 bulan tu, orang tu yang ambil hati tu, perangai macam kau. dia solat 5 waktu dia Kalau- tak tinggal. Dia doakan kau setiap hari. Kalau dia solat ni Kalau itu dia kasih pada orang kafir, macam Habis lah. Habis lah. Tapi again, once kita punya amalan dah terputus, once kita dah mati, amalan kita semua dah terputus. Tapi insyaAllah kalau setiap doa yang baik, kebaikan tu ada. Kalau dosa tu dah terpisah. Okay. Yes. Okay dah. Ni dah terlampau deep sangat ni. Okay. Dah Betul. Tapi T-Bob biarkan dia dengan dia punya Dia punya Dengan dunia amalan Haji. Dengan amalan dia kira. T-Bob, kau teruskan kau punya world. Tapi aku rasa dia tahu tak dia ni boastful. Aku Tak, rasa Ji. dia tahu. Dia tak tahu ke? Tak, orang boastful will never know that he's boastful. Unless you creating content lah, Yeah. then you know that Yeah. you are boastful lah. That is your content. But if he's naturally boastful, Kalau dia naturally boastful, Dia tak tahu. aku kesian Macam macam aku. Ya, Aku content. macam ada- kau boastful. Tak, aku ada TikTok punya account. Okay. Jadi kan kadang-kadang aku nak flex. Aku tahu tau Okay. ini aku tengah nak flex ni. Alright. Aku tahu apa. Yep. Ini kira macam sombong sikit ni. Aku Alright. dapat rasa. Then yours is Aku tak content. tahu bro. ada. somehow or other orang, no, he's talking like macam diri sendiri tu. Yelah, because he knows what he has and then he's going to use it. So it's for content. Macam dia ni, again same thing. Kalau dia tahu, dia sedar it's for content and then he has whatever he has, then yalah dia sedar lah. Be that way lah. Ya. Yang dia boastful lah. No, I mean natural, like I'm Aku talking takut about dia tak question tahu. naturally je. Okay, kalau tak tahu Kalau dia tak tahu, that means something wrong. something wrong somewhere bro. Betul. Betul tak? Betul. Kalau dia tak tahu yang apa yang dia cakap ni semua boastful, itu kira danger level lah. Ya, mentally unstable lah tu. It can, aku rasa can be. Tak Itu tahu mentally unstable. Okay, sebelum kita tutup, kita take go around the table. Boastful tak? Untuk aku, cara is boastful lah. Kalau cara lah, nampak lah. Dengan cara kita nampak lah. Okay. It's boastful lah. Man? World. Pada aku, whether dia fake atau natural is boastful and world lah. Cara dia jilat bibir tu boastful. Aku tak perasan saya tu. Asal je. Kau balik kau kita tengok je. Aku tak nak tengok. Aku trying to fucking avoid that shit. Okay lah guys, thanks to Bob, kita boleh Kita ada- sedikit banyak boleh tahu yang benda apa yang kau cakap tu apa kira riak halus lah kira. Biar tak halus ya. Biar kasar saya ni. Dia halus ke flex lah Flex betul. Dia boleh cakap dengan host tu, kena aku pinjam kau ni jam. Jam apa aku tak Jam apa? aku tak dapat Rolex. tengok. Rolex. Relax Rolex apa? Tak tahu. Rolex tak tahu lah je. Rolex lah. Dia pun Rolex. Rolex juga. Post tak Petali post pun Rolex je. Petali pun ada Rolex. Tapi yelah. pun mahal juga saya ni. Tapi like macam Syarul cakap lah, kesian pasal maybe dia tak ada kawan yang kasih dia sedar yang dia tu kerek lah. Ya betul. Tapi apa tahu, mungkin kawan dia pun macam tak mau macam sergar dia directly, tak mau slam into the face lah. macam aku pun kadang-kadang kawan macam kadang-kadang aku berbual direct, orang sakit hati Ya, tanpa terguris. disedari lah. Tanpa disedari. Jadi mungkin kawan-kawan dia tu semua tu tak mau. Maybe like you say lah, yes man lah. Probably Ya. Betul. Ini apa yang dah Aku pun masih muda. bila dia dah kaya lah. Ada kaya. Okay. Betul. Okay lah guys, so we will go to the next episode. Yes. We will see you at the next episode guys.